tunaikan permintaan peniaga-peniaga pasar malam Jalan Putera ni supaya pasar malam Jalan Putera ni dikekal. Okey, kami kita buat sampai ke tahap sidang media. Saya bisa buat 3 kali sidang media. Waktu di kedai tu dulu, tapi bila kami buat sidang media memang masa tu je dandan kami akan dapat kami punya permintaan, kami punya demand dapat. Tapi masalah dia sekarang ni dia tak macam kerajaan dulu. Kalau kerajaan dulu bila kita ada tempat, sekali saja walaupun kita tak buat surat, kita pergi jumpa dengan ahli majlis, kita bercakap, dalam masa 3 hari, sebelum 3 hari kita akan dapat jawapan. Jawapan dalam surat. Lah, tak ada, tak macam tu. Tu yang doktor dapat hidup permasalahan tu. Itu cara saya dulu macam tu. Lepas tu macam saya tadi awal tadi pun saya dah abang. Masa yang berbahagia Datuk memangku kan, saya bawa lagi Datuk Kereta Api. Datuk selesai on the spot. Arahkan ahli majlis turun mai jumpa dia. 15 ahli majlis turun mai buat keputusan dalam masa 3 hari. Sewa tanah itu contoh saya Pak, yang benda yang betul-betul berlaku. Pengalaman saya dulu, saya tak perlu susah-susah macam lah ni. Lah ni kadang-kadang kita ni jadi macam bola. Selepas kita dah pergi rujuk sampai atas pun masih lagi tak boleh buat keputusan.